Panasnya ya Allah. Apa hadema letak saya di sini. Panas-panas ni pula. Panas pun tuan-tuan. Tapi anginnya sepoi-sepoi bahasa. Sepoi-sepoi bahasa tu yang sedap tu. Kita dah berada pada penghujung tahun, bulan Disember ni. Jadi, kalau kita nak bayar zakat, cepat-cepat bayarlah sebelum 70 tahun. Boleh kita dapat rebate daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kamtek kita. Ada orang kata, Ustaz, apa ni? Kamtek lah, apa pula Ustaz ni bayar zakat ni ikhlas ke tidak? Ni bukan masalah ikhlas bang. Ni bukan masalah ikhlas tak ikhlas bang. Ini adalah masalah zakat tu tak bayar zakat. Tapi dalam masa yang sama, pelepasan cukai yang diberikan oleh pihak Lembaga Hasil memberikan kebaikan kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, ada keberkatannya bila kita bayar zakat. Yang kita nak keberkatan. Wa aqimus solah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Surah An-Nur ayat 56. Dirikan solat, bayarkan zakat, taat pada Nabi, mudah-mudahan anda dirahmati. Terasa rahmatlah pula walaupun panas, tapi angin sepoi-sepoi bahasa memang rahmat. Jangan lupa bayar. Tengok klik di bawah, bayar zakat, insya-Allah anda dapat pelepasan cukai. Nampak klik di bawah. Klik juga. Ada pun Komirul. Consider saya di sini. Aduh, panas ni. Anggap hijau tu. Sorry. Bayar zakat dengan cepat, mudah dan selamat di www.zakat.com.my.